Hello, minggu ni tak naik motor, kita naik flight. Kita nak ke mana? Kita nak pergi Korea. Siapa yang nak jimat parking, boleh parking kat sini. Memandangkan flight kita 6 jam, kita kena order makanan. Akhirnya, selepas 6 jam, kita dah sampai dekat Incheon Airport. Turun je, jangan cakap lah, memang nervous sangat nak sampai ke immigration. Sebelum sampai ke immigration, kita ambil mood dulu dekat dalam airport. Yang ni dia punya signboard. Lepas tu kena naik train untuk pergi ke Terminal 1. Alhamdulillah, berjalan lancar. Dua-dua lepas immigration. Soalan basic lah dia akan tanya, pergi mana, berapa hari, dengan siapa. So, jom kita explore Korea. Sampai je dekat Incheon Airport, kita orang terus ambil airport transfer. Check in dekat Incheon 1 malam. Yang ni lah Hotel Zoomus. Booking deluxe double tapi unexpected. Dapat bilik yang besar. Dia punya bilik air pun besar ya. Siap ada bathtub. Lepas tu ada katil lagi belah sini. Bilik yang kita orang order ni dalam 100 lebih, tapi memang puas hati. Bersih. Tengok ni ada view. Lepas letak beg, terus turun nak jalan-jalan, nak ambil view angin malam. Wah, finally sampai juga Korea. Sebelum ni berangan je. Datang pula nak tengok musim autumn kan. Lepas tu tengok tu, ada bus macam dekat dalam K-drama tu. Hari pertama done. So kita akan sambung next video untuk pergi ke Seoul pula.